Lelaki berusia 40 tahun pergi ke pasar raya buat kali pertama. Luangkan semua wang simpanan anda untuk membeli semua makanan yang anda boleh makan. Juruang itu bertanya kepadanya sama ada dia tidak waras. Tanpa disangka, lelaki itu menasihatinya agar cepat pulang. Kemudian dia melarikan makanan tanpa menoleh ke belakang. Siapa sangka sebaik sahaja saya keluar, saya terjumpa kereta yang melanggar pokok besar secara menggila. Anak perempuan saya ingin tahu dan mahu pergi menyemaknya. Lelaki itu segera berhenti. Gadis itu meluru ke hadapan tanpa berfikir. Berjumpa pemandu dan ingin membuka pintu untuk mendapatkan bantuan. Segera tutup pintu kereta dan ugut orang lain supaya tidak keluar. Kemudian dia bergegas pulang dengan anak perempuannya dan makanan. Tetapi saya baru sahaja masuk ke dalam lift. Cakar menghalang pintu tangga. Wanita dengan sopan meminta maaf. Dia menyatakan bahawa dia ingin menaiki lift dan naik bersama-sama. Akibatnya, dia dengan marah dimarahi lelaki itu di tempat kejadian. Akhirnya sampai rumah. Saya fikir ia selamat. Ini adalah pesawat penumpang luar kawalan yang melanggar apartmen. Meluncur melalui tingkap kaca dan terhempas di taman hiburan. Barulah anak perempuan itu faham apa yang ayahnya lakukan. Pada masa ini, dunia luar bukan lagi dunia manusia. Setengah tahun kemudian, bapa dan anak perempuan itu keluar dari apartmen. Sudah tentu, bumi beku. Mereka menjadi satu-satunya yang terselamat.